Next. Cik, saya nak cik siapkan dokumen ni hari ni juga, boleh tak? Maaf Puan, setiap permohonan proses mengikut giliran. Di sini kami menambahkan prinsip integriti. Boleh sikit pun tak apa cik, asalkan cepat je. Maaf Puan, pemberian duit kopi adalah satu bentuk rasuah. Di sini kami tidak menerima apa-apa rasuah. Kami hanya mengutamakan perkhidmatan tanpa melibatkan rasuah. Integriti government. Boleh tak siapa cuba terangkan dekat saya ni apa sebenarnya duit kopi ni dan kenapa tiba-tiba jadi semakin meluas dekat Malaysia ni, dalam khususnya dalam rakyat Malaysia sendiri? Kalau kita tengok sendiri apakah itu definisi duit kopi, dia satu definisi dia mudah saja sebenarnya. Dia tujuan dia adalah untuk perkara-perkara berkaitan dengan memudahkan urusan dan juga untuk mendapatkan layanan yang istimewa. Jadi kat sini kalau berkaitan dengan punca ataupun sebab dari mana datangnya benda di sini, sudah tentu daripada masyarakat sendiri yang menormalisasikan benda-benda macam ni dari dulu lagi. Kalau kita tengok sendiri berkaitan benda-benda duit kopi ini, dia adalah perkara-perkara berkaitan dengan rasuah. Dan benda-benda sudah tentu dia salah di sisi undang-undang dan juga melanggar moral etika sebenarnya. Sekarang saya percaya yang duit kopi tu bukan saja salah di sisi undang-undang, tapi dah menjejaskan kita punya sistem. Kalau kita boleh tengok, siapa yang bayar lebih ataupun menggunakan perkhidmatan duit kopi ni, dia punya urusan tu lebih cepat. Jadi kita nampak tak adil lah kan dalam sistem kita ni. Jadi saya percaya itu adalah salah satu punca mengapa benda ni masih dinormalisasikan dalam masyarakat kita. Kita sebagai anak muda ni perlulah menolak segala unsur-unsur yang salah dari sisi undang-undang dan dari sisi integriti itu sendiri. Tidak perlu berkompromi. Itulah. Next. Apa yang saya bagi? Hari ini saya alhamdulillah saya tekan permohonan saya segeralah. Sebabnya minggu depan saya dah nak ke negara. Jadi tak boleh ke saya tekan dengan masa terdekat ini. Dengan proses secepat mungkin bicara cerita Sabah dan semua saya boleh. Dari salah satu kami adalah setia. Terima kasih. Okey, selanjutnya baik, selanjutnya Adik, apa yang baru? Saya nak tekan permohonan saya. Baik, tapi kalau boleh saya nak tekan pihak sebabnya minggu depan saya dah nak keluar negara. Baik, kami lagi pun cepat mungkin lah. Saya cepat lagi masa sebabnya dalam duit ni saya dah kesenangan pun. Tapi kami akan proses lah. Mungkin macam saya bayar di baik. Saya nak boleh saya tak mana lagi. Boleh makan ke? Boleh makan Malaysia. Banyak ke? Dah dalam berapa? Banyak. Saya nak sekejap. Tolak duit kopi, ini amanah. Pantas duit kopi, bina integriti. Integriti bermula daripada sekarang. Jadi, mampukah kita berikan perkhidmatan yang berkualiti tanpa melibatkan duit kopi? Ya, jika kita semua berani tolak rasuah dan mengamalkan integriti. Budaya duit kopi walaupun kecil tetapi mampu untuk menghancurkan kepercayaan. Rasuah ini bukan hanya diambil dalam bentuk jutaan ataupun puluhan ribu ataupun puluhan ratusan, tetapi juga dalam bentuk kecil yang kita mungkin telah pun abaikan ataupun tidak pernah perasan. Jika kita semua tolak sebagai rakyat, sebagai pekerja ataupun sebagai pemimpin, kita mampu untuk bina sistem yang adil, yang telus dan yang berkualiti.